Hari ini adalah program rutin Zakat Selangor, iaitu program Bakul Kasih Ramadan, yang mana pada tahun ini Zakat Selangor memilih Hospital Sultan Abdul Shah UPM sebagai tuan rumah, yang mana kita menyediakan persediaan berbuka puasa kepada semua petugas-petugas hospital dan juga waris-waris pesakit yang berada di hospital itu. Zakat Selangor meraihkan program Hospital Mesra Ibadah. Pada hari ini saja kita menyumbangkan bagi program Hospital Mesra Ibadah sebanyak RM10,000. Okey, terima kasih saya ucapkan atas usaha murni yang memberikan Bakul Kasih Ramadan ni. Tidak lupa juga kepada pembayar zakat Zakat Selangor, kerana tanpa pembayar zakat ni sebenarnya usaha ini semua tidak dapat diteruskan.